puasa sewajarnya sudah berbekas. Namun kini ada yang terbabas, ke anak yatim tiada kesian belas. Kasihan engkau wahai anak yatim, tak ada tempat untuk bermukim. Di bulan puasa setiap musim, engkau tersisih kadang-kadang terzalim. Cuma ada satu perkara yang kerap kita terlepas pandang, adalah untuk menyantuni kepada orang-orang yang kurang bernasib baik di sekeliling kita. Ini sering kita bawakan perkara ini. Orang miskin, kita kena selalu santuni mereka dari segi makannya, pakaiannya, persediaan raya kita kena bantu. Dan ada satu lagi yang kita selalu terlepas pandang adalah untuk menyantuni anak-anak yatim. Biasa yang menyantuni anak-anak yatim ni korporat, syarikat-syarikat besar. Bagaimana kita selaku individu? Di kampung kita, di perumahan kita, pasti ada terdiri daripada anak-anak yatim. Dan mereka ni mesti dibantu. Dalam Quran, Allah Ta'ala terus terang menyebut, orang yang tak nak membantu anak yatim ini, dia semua penipu agama semua. Tuhan menyebut, Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, fazalikal ladzi yadu'ul yatim. Allah Ta'ala sebut, tahukah kamu siapa yang mendustakan hari kiamat? Siapa pembohong paling kuat sekali? Nombor satu Allah Ta'ala sebut adalah mereka yang mengherdik anak yatim. Dan surah ini dinamakan surah Al-Ma'un. Ma'un ni ma'an, dia menahan. Ataupun dia memberi bantuan, tapi bantuan tu sedikit. Macam buat syarat nak bagi saja. Assalamualaikum. Lepas tu, dalam Al-Quran, Allah Ta'ala guna kalimat yadu' dengan sabdu. Yadu' makna asalnya adalah menolak. Bila ada sabdu, menunjukkan perbuatan itu menolak dengan bersungguh-sungguh. Yadu'. Maknanya bila anak yatim tu datang mendekat, kita tolak dia bersungguh-sungguh. Bukan tolak tolak dengan penuh ekspresi sekali. Sebab itu bersyukurlah kalau ada di kalangan tuan-tuan, puan-puan, para penonton, para pendengar kita, terdiri daripada orang yang Allah beri dia peluang ladang amal, berpeluang menyantuni anak yatim. Kerana berbuat baik kepada anak yatim adalah salah satu daripada amalan muta'addi. Muta'addi. Sebab dalam Quran Allah Ta'ala sebut, fa'ammal yatima fala taqhar. Oleh itu, anak yatim jangan kau berlaku kasar pun pada mereka. Kata ini disebut dalam surah Ad-Duha ayat yang ke-9. Lepas itu ulama kata, buat baik kepada anak yatim ni dia masuk amalan muta'addi. Dia amal ibadat kita ni ada dua kategori. Satu dipanggil amalan qasir, satu lagi amalan muta'addi. Amalan qasir ni amalan yang hanya beri manfaat untuk diri kita saja. Contohnya semayang, puasa, pergi umrah, itu untuk diri kita saja. Ada satu amalan dipanggil muta'addi. Amalan yang memberi manfaat untuk orang lain. Jadi ulama bahaskan antara qasir dengan muta'addi, mana yang lebih afdal lagi? Amalan mana yang terbaik? Para fuqaha syariat mengatakan bahawa amalan muta'addi lebih utama daripada amalan qasir. Apa sebabnya? Amalan muta'addi ni manfaatnya orang lain pun dapat. Amalan qasir ni manfaatnya untuk diri kita sendiri sajalah. Contohnya ada orang Ramadan, dia duduk di Mekah sebulan. Dia seorang dapat manfaatnya. Tapi kalau qasir ni, dia muta'addi ni, dia bantu orang itu, dia bantu orang ni. Semua orang dapat manfaat. Ada dalil tak dalam pemahaman ini? Ada. Ada satu hadis disebutkan, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Siapa menunjuk kepada satu kebaikan, dia akan dapat pahala setiap kali orang yang mengikut ajakannya itu melakukan kebaikan itu, tanpa mengurangkan pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebab itu balik kepada anak yatim, Nabi SAW sangat meraihkan anak yatim. Kenapa Nabi sangat meraihkan anak-anak yatim? Kerana Nabi sendiri seorang anak yatim piatu. Dia faham perasaan menjadi anak yatim piatu. Dihina orang, dipandang sebelah mata. Anak yatim kadang-kadang pergi raya rumah orang, orang tak bagi masuk ke pintu depan. Masuk ke pintu belakang, pintu dapur je. Makan pun di dapur, tak makan di ruang tamu. Bukan semua, tapi ada. Orang kurang hormat kepada orang yang tak ada mak bapak.
Sebab kadang-kadang kanak-kanak datang ke rumah, tetamu tuan rumah layan sebab kenal bapak dia, kenal mak dia. Tapi kalau mak bapak orang tu dah mati, orang tak berapa hormat sangatlah. Sebab itu Nabi faham perasaan menjadi anak yatim. Ketika dia kecil, bapak dia dah meninggal. Tak ada orang nak beri susu kepada dia kecuali Halimatus Sa'diyah. Sebab orang tahu kalau bagi susuan kepada Nabi yang masih kecil ketika itu, mak dia nak bagi duit macam mana? Bapak dia dah mati. Tapi Halimah Sa'diyah, dia tak kisah pasal upah sebab dia dah cinta kepada Nabi ketika dia melihat Nabi sebagai bayi ketika itu. Sebab itu Nabi sayang pada Halimatus Sa'diyah. Sebab itulah tuan-tuan, orang yang menjaga anak yatim, Nabi confirm dia sama dengan Nabi dalam syurga. Ana wa kafilul yatim fil jannati kahatain. Aku dalam syurga dengan orang yang jaga anak yatim ini macam, kata Nabi. Macam jari tengah dengan jari telunjuk. Begitu rapat sekali. Jadi marilah kita mengambil kesempatan daripada Ramadan Al-Mubarak ini, santuni anak yatim. Mana yang belum ada baju raya, belikanlah. Songkok, belikanlah. Bawa berbuka di hotel, bagi dia merasalah sekali-sekala. Dan bagi dia duit raya, takkan rugi insya-Allah. Dia daun hijau gugur ke bumi, ditiup angin di waktu senja. Ramadan hadir, muhasabahlah diri. Santuni anak yatim, ganjarannya berganda. Sungai mengalir tenang di desa, airnya jernih menyejukkan hati. Ramadan berlalu jangan disia-sia, anak-anak yatim ayolah kita rai. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Bertemu lagi pada lain-lain kesempatan. Ingat, kurangkan juadah, tingkatkan ibadah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.